Selama ini, ya dululah kan, saya rasa bila muka rasa ketat, tegang lepas cuci muka tu tandanya dah bersih. Tapi sebenarnya itu tanda kulit sudah hilang kelembapan yang terlalu banyak. Jadi bila pencuci muka terlalu harsh atau kuat, bukan saja buang kekotoran, tapi buang kelembapan semula jadi kulit. Lama-lama kulit anda akan jadi mudah kering, cepat sensitif. Sebab itu sekarang ramai yang mula beralih kepada pencuci muka yang lebih lembut seperti Milk Cleanser. Jadi dalam video kali ini, saya akan kongsikan Milk Cleanser yang anda boleh dapati di drugstore yang sesuai untuk kulit kering dan dehydrated. Pastikan anda tonton sampai habis. Jom, let's glow together. Hai Glowers, sebenarnya ramai yang tak sedar pencuci muka adalah salah satu produk paling penting dalam rutin penjagaan kulit. Kalau langkah pertama mudah salah, produk lain yang anda pakai lepas tu dia jadi macam sia-sia lah. Saya faham memang susah nak jaga kulit yang cenderung sensitif, yang kering, yang dehydrated sekaligus ya, sebab masalah utamanya bukan sekadar untuk buang kekotoran tapi cara nak bersihkan kulit tanpa rosakkan skin barrier. Penjagaan skin barrier ni sangat penting sebab peranannya adalah untuk kekalkan kelembapan, lindungi kulit dari bakteria dan kurangkan iritasi. Anggaplah skin barrier ni macam perisai kulit kita lah. Kalau perisai ini rosak, kulit jadi mudah dimasuki oleh benda asing. Sebab itu, sekarang makin ramai beralih kepada gentle cleansing seperti Milk Cleanser. Apa yang membezakan Milk Cleanser dengan pencuci muka biasa yang berbuih tu? Milk Cleanser mempunyai tekstur yang lebih lembut seperti susu dan tidak menghasilkan banyak sangat buih, serta lebih fokus untuk memberi kelembapan pada kulit. Milk Cleanser tidak memerlukan air yang banyak biasanya, kalau perlukan sikit je untuk mengemulsi pada kulit. Tak seperti pencuci muka biasa yang perlukan sedikit air untuk hasilkan buih sebelum disapukan ke seluruh muka. Milk Cleanser biasanya menggunakan bahan yang lebih lembut dan tidak mengganggu keseimbangan kulit seperti vitamin A, vitamin D, ceramide, glycerin dan lactic acid yang fokus untuk menghidratkan kulit anda. Oleh itu, Milk Cleanser ni sangat sesuai untuk kulit sensitif, kulit kering dan kulit yang dehydrated. Kalau selama ini anda rasa kulit cepat kering dan sensitif, mungkin anda telah buat kesilapan dari awal rutin penjagaan kulit anda itu. Cleanser lah punca dia tu. Kalau kulit berjerawat, boleh ke pakai Milk Cleanser? Jawapan sebenarnya boleh. Ya, malah dalam pelbagai kes berkaitan dengan kulit ni, sebenarnya Milk Cleanser lebih sesuai. Ramai yang ada kulit berjerawat, dia suka guna pencuci muka yang ada bahan yang agak kuat seperti salicylic acid. Memang ia membantu keringkan jerawat, tapi pada masa yang sama, ia juga cenderung menjadikan kulit terlalu kering. Jadi sekarang anda dah tahu Milk Cleanser sesuai untuk kulit berjerawat juga, dan kalau anda guna dengan cara yang betul, anda akan dapat hasil yang baik ya. Sekarang persoalannya, Milk Cleanser yang mana yang bagus, yang sesuai dengan keadaan kulit anda? Saya nak perkenalkan satu persatu Milk Cleanser yang anda boleh dapati di drugstore sesuai untuk pelbagai jenis kulit, terutamanya kulit kering, sensitif dan dehydrated. Kalau anda cari Milk Cleanser, ia bukan sahaja lembut pada kulit tapi dalam masa yang sama mencerahkan dan boleh menjaga skin barrier anda. Anda boleh cuba Glad to Glow Milk Amino Acids Brightening Cleanser. Apa yang saya suka tentang pencuci muka ini, bukan sahaja boleh membersihkan tapi pada masa yang sama boleh membantu merawat sedikit kulit anda tu sebab ia diformulasikan dengan amino acid, milk protein, niacinamide yang boleh bantu bersihkan kulit secara lembut tanpa ganggu kelembapan semula jadi kulit. Lepas anda cuci muka kan, kulit akan rasa macam lembut, kekal, terhidrat, tak rasa tegang macam kena tarik-tarik tu. Harga pun RM13 ke RM15 sahaja. Saya rasa ini antara Milk Cleanser yang sangat berbaloi untuk dicuba. Bukan setakat sebab harganya, sebab ia memang pencuci muka yang lembut. Produk kedua adalah Garden of Eden Gentle Milk Cleanser. Kalau anda sedang mencari Milk Cleanser yang lebih fokus kepada kulit sensitif, yang ini memang terkenal sebab formulasinya tu lembut, bebas sabun, bebas SLS, surfactant ya, jadi kulit takkan rasa pedih ataupun iritasi. Produk ini juga ada aloe vera extract yang bantu melegakan kulit dan mengekalkan kelembapan. Apa yang saya anggap best ya tentang produk ni adalah ia boleh bantu bersihkan makeup yang ringan tanpa perlu anda gosok kuat-kuat. Lepas cuci, kulit akan rasa bersih, lembut dan paling penting tak rasa kering, tak rasa tegang. Harga sekitar RM20 ke RM25 dan saya rasa ini juga antara Milk Cleanser yang berbaloi. Kalau anda nak Milk Cleanser yang lebih hydrating dan menenangkan, ini antara pilihan yang agak premium dari segi formulasi. Produknya adalah Clinell Pure Swiss
Hydra Calm Caring Milk Cleanser. Apa yang membezakan pencuci muka ini dengan yang lain adalah produk ini menggunakan teknologi Hydra Calm plus Prebiotic Hydration Reservoir yang bantu kekalkan kelembapan kulit untuk tempoh yang lebih lama. Juga ada di dalamnya 14 jenis amino acid untuk bantu pulihkan kulit yang terjejas akibat faktor persekitaran. Teksturnya sangat lembut dan bila guna, kulit akan rasa tenang, lega, terhidrat, tak rasa tegang lepas cuci muka. Sesuai sangat untuk anda yang ada kulit kering atau dehydrated dan sensitif, terutama yang sensitif terhadap cuaca. Harga pun okey sebenarnya, RM25 ke RM35 sahaja. Ini adalah pilihan yang agak baik untuk anda yang nakkan fungsi tambahan untuk menenangkan dan memulihkan kulit. Dan produk terakhir dalam video kali ini adalah Make Prem Save Me Relief Moisture Cleansing Milk. Yang menarik tentang produk ini, dia diformulasikan dengan hypoallergenic sebagai produk yang hypoallergenic. pH seimbang juga, jadi risiko untuk kulit meradang tu memang hampir tiada lah, sangat sikit. Sesuai untuk kulit yang mudah bereaksi atau sensitif. Dia ada gabungan bahan yang lengkap seperti pentanol, allantoin untuk menenangkan kulit, ada ceramide dan juga hyaluronic acid untuk hydration ya. Juga ada betaine salicylic dalam jumlah yang membantu membersihkan pori tanpa mengeringkan atau merengsakan kulit anda. Tekstur sangat lembut. Boleh bantu tanggalkan makeup yang ringan dan kekotoran harian dengan efektif. Harga sekitar RM75 ke RM85 untuk 200 ml ya. Memang boleh dikatakan agak mahal berbanding yang lain, tapi kalau kulit anda sensitif dan nak pakai pencuci muka yang betul-betul berkesan, ini adalah pelaburan yang berbaloi. Okey, itulah dia. Saya tadi recommend 4 jenis ya, milk cleanser drugstore yang anda boleh cuba ikut keperluan dan kesesuaian dan keadaan kulit masing-masing. Cuma satu perkara yang saya nak anda ingat, pencuci muka bukan berkesan sekadar buat kulit anda rasa bersih, tapi dia mesti berjaya buat kulit anda rasa selesa, seimbang dan bila makin pakai tu makin sihat. Okey, kalau anda nak tengok lagi video saya, ni adalah siri video racun drugstore untuk kategori lain macam toner ke sunscreen ke ya, boleh bagi komen, cadangkan dekat ruang komen. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.